Kenapa perlu uruskan duit kita? Sebab menguruskan harta juga adalah ibadah. Dalam Islam, menjaga 5 perkara ini adalah ibadah. Yang pertama adalah agama, nyawa, akal, turunan dan juga harta. Jadi, urus duit menjaga yang kelima iaitu harta. Kalau harta kita terabai, tak diuruskan dengan baik, akan mengganggu keempat-empat perkara tadi. Rumah tangga bergolak, pendidikan anak terganggu, kesihatan mental terjejas, ibadah pun tak khusyuk sebab asyik fikir tentang hutang. Berbeza kalau kita uruskan duit kita dengan baik. Kita akan lebih mudah nak bantu orang, lebih mudah nak berinfak, lebih mudah nak tunaikan zakat, lebih mudah nak elakkan riba, lebih mudah nak bahagiakan keluarga dan lebih mudah untuk beri nafkah pada keluarga. Jadi semua perkara itu ibadah yang besar pahalanya yang akan sentiasa mengalir dalam akaun pahala kita. Sebab dengan kita menguruskan duit kita, dia membuka kepada ibadah-ibadah yang lain. Jadi, dalam buku Bagaimana Nak Survive Dalam Ekonomi Hari Ini, ada kongsikan tip bagaimana untuk kita uruskan duit kita secara bertahap. Fasa 1 apa, fasa 2 apa, fasa 3 apa. Kenapa? Sebab fitrah manusia tak boleh berubah sekaligus. Kalau sekaligus, kita akan tertekan, memudaratkan dan akhirnya kita akan gagal. Jadi, tekan di beg kuning sekarang.